Baru-baru ni ada satu pengumuman besar. Hak 40% Sabah disahkan. Wow, bunyinya macam satu kemenangan kan? Tapi apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir mahkamah? Ceritanya lain macam sikit. Kita bongkar apa yang terselindung di sebalik kenyataan media dan realiti perundangan ni sebenar. Okey, jom kita tengok dulu kenyataan rasmi ni. Pada 14 November, Jabatan Peguam Negara ataupun JPN keluarkan kenyataan yang lebih kurang bunyinya macam ni. Ya, kami sahkan hak 40% Sabah, kami takkan merayunya. Atas kertas, ini nampak macam satu kemenangan mutlak untuk Sabah kan? So, kalau ikut prinsipnya, nampak macam dah settle lah kan? Formula 40% tu diiktiraf sebagai asas untuk masa depan. Ramai yang mungkin dah fikir, okey, kes tutup. Tapi sinilah ceritanya mula jadi rumit. Inilah realitinya. Sebelah sini kita ada kenyataan media yang sedap didengar. Sebelah sana pula kita ada notis rayuan yang difailkan sehari sebelumnya. Nampak tak permainannya? Kerajaan kata mereka tak cabar prinsip 40% tu. Betul, tapi mereka cabar habis-habisan cara untuk laksanakannya, terutamanya untuk semua hutang yang dah lepas. Jadi, apa sebenarnya yang ada dalam notis rayuan tu? Jom kita bedah siasat sikit dokumen ni sebab isunya bukan lagi pasal prinsip tapi pasal pelaksanaan dan accountability. Inilah bahagian yang paling penting sekali. Senang cerita macam ni lah. Idea 40% tu ya selamat, tak ada siapa usik. Tapi enjin yang nak gerakkan idea tu, itulah yang cuba dirosakkan. Rayuan ni target dia satu je, nak tumpulkan taring yang mahkamah dah bagi pada hak tersebut. Okey, sekarang kita sampai ke jantung isu ni. Semuanya berpunca daripada satu tempoh masa yang sangat-sangat panjang di mana hak Sabah ni seolah-olah, dilupakan. Ia dikenali sebagai tempoh hilang atau the lost years dan ia melibatkan hutang yang dah terkumpul hampir 5 dekad. 48. Cuba anda bayangkan sekejap. 48 tahun. Dari tahun 1974 sampailah 2021, bayaran ni tak pernah disemak dengan betul. Ini bukan lagi cerita pasal masa depan. Ini cerita pasal hutang perlembagaan yang dah tertunggak hampir separuh abad. Jadi, melalui rayuan ni, kerajaan sebenarnya nak batalkan beberapa keputusan penting yang Mahkamah Tinggi dah buat. Mereka nak mahkamah tarik balik keputusan bahawa tiada semakan yang sah pernah dibuat, perintah-perintah warta yang baru-baru ni adalah salah di sisi undang-undang dan yang paling kritikal, mereka nak elak daripada perlu dedahkan akaun penuh hasil dan bayar ganti rugi. Okey, soalan besarnya, apa jadi kalau kerajaan menang rayuan ni? Apa maknanya untuk orang Sabah? Pernah dengar perumpamaan? Pokok ada, tapi buahnya tak boleh dipetik? Lebih kurang macam itulah jadinya. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Inilah akibatnya yang paling kita kena faham. Hak 40% tu akan wujud, tapi hanya atas kertas. Ya, ia akan ada dalam perlembagaan, tapi ia akan jadi satu hak yang kosong. Ada, tapi tak ada kuasa untuk menuntut hutang 48 tahun tu. Jadi, ia cuma tinggal janji atas kertas mata-mata. Dalam istilah undang-undang, ini kita panggil hak yang tidak boleh dikuatkuasakan. Maksudnya, anda ada hak tu, memang sah ikut undang-undang, tapi anda dihalang, disekat daripada menuntutnya. Untuk Sabah, ini bermakna mereka ada hak 40%, tetapi tanpa kuasa mahkamah untuk paksa bayaran tunggakan, hak tu jadi tak berguna. Metafora pokok tadi memang kena sangat. Bayangkan, Sabah diakui sebagai pemilik pokok tu, iaitu hak 40%. Tapi rayuan kerajaan ni, ibarat diorang datang letak kunci mangga yang paling besar kat semua buah yang dah masak selama hampir 50 tahun. Pokok tu memang milik Sabah, tapi buahnya terkunci, tak boleh diusik. Persoalannya, kenapa sekarang? Kenapa semua ni jadi sekarang? Dalam politik, macam juga dalam undang-undang, timing tu segalanya. Jom kita tengok sikit konteks politik di sebalik semua ni. Sebab mungkin ada strategi yang lebih besar sedang dimainkan. Cuba tengok kronologi ni, betul-betul. 13 hari bulan November, notis rayuan difailkan, boleh kata secara diam-diam. Esoknya, 14 hari bulan, kenyataan media yang menenangkan hati dikeluarkan untuk semua orang baca. Kebetulan ke? Mungkin tidak. Terutamanya bila kita tahu pilihan Raya Negeri Sabah dah dekat sangat. Ini nampak macam satu strategi serampang dua mata kan? Di depan untuk orang ramai, bagi mesej yang positif, tenangkan pengundi sebelum pilihan raya. Tapi di belakang tabir, di mahkamah, pertarungan diteruskan untuk elak daripada bayar satu liability keuangan yang sangat-sangat besar. Jadi, kita kembali kepada soalan asal. Ini bukan lagi soal undang-undang yang rumit,
Ini soal accountability. Soal sama ada satu janji dalam perlembagaan tu ada makna atau tidak. Adakah hak 40% ini akhirnya akan menjadi satu realiti yang boleh dirasa ataupun ia akan kekal sebagai satu lagi janji kosong dalam lipatan sejarah? Jawapannya kini bergantung pada apa yang akan berlaku di mahkamah.